bincangkan tentang pengenalan bagi tajuk ini. Pengaruh lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT merupakan isu kini yang amat ditakuti dan kian hari makin menjadi topik perbincangan yang hangat pada era ini. Isu ini telah menarik perhatian di peringkat global. Bagi membincangkan isu yang panas ini, perlulah kita mengenali sedikit sebanyak tentang LGBT. LGBT merupakan ideologi yang melibatkan dimensi psikologi, budaya, sosial dan undang-undang dan paling utama adalah agama. Hal ini telah melahirkan pelbagai pendapat dan pandangan antara pendekatan barat yang berasaskan liberal dan pendekatan Islam yang berteraskan wahyu. Dalam konteks masyarakat yang beragama, terutamanya Islam, isu ini telah melibatkan dengan fitrah manusia, moral sosial dan maqasid syariah dari zaman Nabi Lut lagi. Dengan adanya isu ini, kesejahteraan masyarakat kian hari makin dibelengui, termasuklah institusi keluarga, akhlak dan keharmonian sosial. Perbincangan yang bermodal ini bukanlah bermaksud untuk menindas individu, malahan adalah untuk membuka mata setiap individu untuk mengamati kesan amalan dan ideologi tersebut demi generasi yang akan datang. Oleh itu, marilah kita sama-sama membentangkan isu ini untuk meneliti lebih ringkas tentang sejauh mana isu LGBT dan transgender memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan sifat beragama manusia, serta membincangkan kesan buruk terhadap generasi kini. Pertama sekali, marilah kita bincangkan tentang kesan terhadap kemaslahatan hidup sosial terhadap institusi keluarga. Menurut pendapat sebahagian besar, masyarakat kini LGBT dapat menyebabkan kekaburan konsep jantina dalam kalangan generasi muda. Kanak-kanak yang dalam proses pembesaran mudah terpengaruh sebelum mencapai kematangan psikologi. Ia juga akan meningkatkan konflik dalaman atau lebih dikenali sebagai identiti konflik. Kestabilan sosial juga menimbulkan pertembungan nilai sesuatu masyarakat antara golongan liberal dan masyarakat beragama. Isu ini sangat berpotensi besar dalam mencetuskan konflik budaya dan ketegangan sosial. Akhir sekali, dari segi kesihatan dan psikologi, statistik barat telah memaparkan bahawa hampir semua doktor dan pakar psikologi telah sebulat suara bahawa isu ini telah meningkatkan ramai pesakit yang menghidapi penularan penyakit kelamin dan juga penyakit mental. Seterusnya adalah pengaruh terhadap sifat beragama manusia. Statistik global menyatakan semua agama yang beriktiraf menentang isu ini. Hal ini telah menyebabkan betapa banyaknya canggahan dengan fitrah kejadian manusia. Kesannya ia dapat melemahkan pegangan terhadap nilai dosa dan pahala sekaligus menghakis autoriti agama sebagai pegangan hidup. Akhir daripada isi pengenalan ini, saya ingin membincangkan tentang pandangan psikologi barat. Sangat ditekankan bahawa kita sebagai manusia jangan mudah terpengaruh dengan pandangan yang bercanggah dengan fitrah manusia. Bagi pandangan psikologi barat, LGBT merupakan variasi norma orientasi seksual. Ia melibatkan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Konsep penyakit mental telah ditolak mentah-mentah oleh mereka bagi melestarikan LGBT dalam generasi baru. Walaupun begitu, kajian barat sendiri telah menemukan bahawa kadar kemurungan dalam masyarakat lebih tinggi berbanding populasi umum, sekaligus melibatkan kadar hubungan yang tidak stabil serta masalah emosi jangka panjang. Dengan membentangkan isu ini, marilah kita sama-sama merenungkan isu ini dengan lebih mendalam. Okay, next. Nama saya Muhammad Amirul Ibrahim. ID student saya ialah 2025423494. So, bagi isu sosial untuk LGBT ataupun transgender merupakan kekeliruan antara jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Fitrah semula jadi manusia adalah bertentangan dengan sifat LGBT ataupun transgender. Antara penyebab yang mendorong LGBT dan transgender ini semakin berleluasa adalah dengan menormalisasikan tingkah laku yang bercanggah di media sosial.
So seterusnya, konsep untuk LGBT. LGBT merupakan singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. LGBT adalah haram di sisi agama Islam dan merupakan dosa yang sangat besar kerana ia sangatlah bertentangan dengan fitrah seorang manusia. Definisi LGBT adalah LGBT merupakan suatu golongan yang bercanggah dengan fitrah seorang manusia. Lesbian merupakan sifat suka antara wanita dan juga wanita, manakala gay pula ialah sifat suka antara lelaki dan lelaki. Bisexual pula merupakan golongan yang menyukai kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan juga perempuan. Transgender adalah golongan yang menukar jantina mereka daripada satu jantina ke jantina yang lain. So, latar belakang untuk LGBT di era permodenan ini, isu LGBT semakin berkembang luas kerana berlakunya pergaulan yang bebas, pengaruh media sosial dan juga pemikiran ke arah budaya barat. Isu ini juga sering dibangkitkan dan dibincangkan di peringkat antarabangsa kerana golongan yang menyokong LGBT ini ingin menuntut hak untuk menormalisasikan isu ini dalam kalangan masyarakat. Justru ini, kita sebagai umat Islam harus menentang sekeras-kerasnya isu ini kerana ianya bercanggah dengan fitrah manusia dan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurani bin Sayan, nombor ID 205-20558. Hari ini saya akan membentangkan dan membincangkan tentang kesan-kesan LGBT dari pelbagai sudut. Isu LGBT sering dibahas dari pelbagai pihak, antaranya pihak keagamaan, undang-undang dan budaya. LGBT memberikan banyak kesan buruk dari pelbagai sudut, contohnya kesan terhadap sosial. LGBT sering dikaitkan dengan perubahan norma dan nilai masyarakat tradisional. Ia boleh menimbulkan kekeliruan identiti jantina terutamanya dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Selain itu, perbezaan pandangan tentang LGBT boleh menyebabkan konflik sosial dan perpecahan dalam masyarakat. Seperti sedia maklum, setengah orang yang lahir di muka bumi ini mempunyai fitrah yang bercanggah dengan jantina. Contohnya, lelaki yang berperwatakan seperti wanita dan wanita yang berperwatakan seperti lelaki. Kemudian adalah kesan terhadap keluarga. Amalan LGBT dianggap mencabar konsep keluarga tradisional yang berasaskan perkahwinan lelaki dan perempuan. Hal ini kerana LGBT membolehkan dan membenarkan perkahwinan sejenis antara lelaki dengan lelaki serta wanita dan wanita. Keadaan ini membimbangkan kerana melemahkan peranan keluarga sebagai asas pembentukan normal, moral dan pendidikan kanak-kanak. Kemudian kesan terhadap agama. Dalam Islam dan agama lain seperti Yahudi dan Kristen melarang dan mengharamkan LGBT kerana ianya bertentangan dengan ajaran agama. Ianya boleh menyebabkan pegangan akidah dan akhlak seseorang itu terjejas serta ketaatan terhadap hukum agama semakin berkurangan jika diterima secara tanpa batasan. Kemudian adalah kesan psikologi. Isu LGBT sering dikaitkan dengan tekanan emosi, kekeliruan identiti dan konflik dalaman. Individu yang terlibat juga berisiko mengalami kemurungan dan keresahan terutamanya akibat tekanan sosial dan stigma masyarakat. Seperti yang diketahui, di negara kita terdapat dua pihak, iaitu pihak yang menormalisasikan LGBT dan pihak yang bercanggah dengan isu LGBT. Oleh itu, masyarakat yang menormalisasi dan membolehkan LGBT ini sering dibahas dan dikritik di pelbagai media sosial oleh pihak yang membantras LGBT. Kemudian adalah kesan keharmonian masyarakat. Perbezaan pandangan yang ketara mengenai LGBT boleh mengganggu keharmonian sosial jika tidak diuruskan dengan bijak. Ianya boleh mencetuskan perbalahan antara golongan yang berbeza pegangan dan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah Mafi bin Muhammad Noor. Nombor ID 2025224986. Ingin membentangkan tentang laporan yang telah dibuat berdasarkan Google Form yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar UiTM. Okay.
Berdasarkan Rajah 4.1, majoriti responden menunjukkan tahap pengetahuan yang tinggi mengenai isu LGBT dan transgender. Seramai 78% responden sangat bersetuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan asas tentang maksud LGBT dan transgender. Selain itu, 76% responden juga sangat bersetuju bahawa mereka memahami perbezaan antara orientasi seksual dan identiti jantina. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden mempunyai tahap kefahaman asas yang baik terhadap isu ini. Seterusnya, Rajah 4.2 menunjukkan tahap pendedahan responden terhadap isu LGBT dan transgender. Seramai 64% responden sangat bersetuju bahawa mereka terdedah kepada isu ini melalui media sosial, menjadikan media sosial sebagai sumber utama maklumat. Selain itu, 60% responden menyatakan mereka pernah menghadiri ceramah atau membaca bahan ilmiah berkaitan isu LGBT dan transgender. Ini membuktikan bahawa pendedahan terhadap isu ini bukan sahaja melalui media sosial, malah juga melalui sumber pendidikan. Rajah 4.3 pula menyatakan bahawa majoriti responden iaitu sebanyak 78% sangat bersetuju bahawa mereka memahami pandangan agama masing-masing terhadap isu LGBT dan transgender. Peratusan tinggi ini menunjukkan bahawa faktor agama memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman dan pandangan responden terhadap isu ini. Seterusnya, Rajah 4.5 memaparkan persepsi responden terhadap pengaruh aktiviti LGBT atau transgender dalam media serta kebimbangan perubahan norma sosial. Secara keseluruhan, majoriti responden berada pada skala setuju dan sangat setuju, menunjukkan mereka melihat paparan media sebagai faktor yang kuat dalam membentuk nilai sosial dan menimbulkan rasa bimbang terhadap perubahan norma sedia ada. Rajah 4.6 menunjukkan tahap persetujuan responden bahawa isu LGBT dan transgender sering menimbulkan perbalahan dalam masyarakat dan membawa diskriminasi terhadap golongan ini merupakan isu sosial yang perlu ditangani. Pola graf bar yang tinggi pada skala 4 dan 5 menggambarkan responden sedar akan ketegangan sosial yang wujud, namun pada masa yang sama mengakui keperluan menangani tingkah laku diskriminasi secara lebih sistematik. Rajah 4.7 menggambarkan pandangan responden berkenaan pengaruh rakan sebaya terhadap penerokaan identiti seksual atau jantina. Kebanyakan responden memilih skala setuju dan sangat setuju, menunjukkan mereka menganggap rakan sebaya sebagai ejen sosial yang sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan pencarian identiti dalam kalangan remaja. Rajah 4.7 pula menunjukkan bahawa majoriti responden sangat bersetuju bahawa isu LGBT dan transgender mencabar kefahaman tradisional tentang moral agama. Seramai 74% responden sangat bersetuju manakala 20% bersetuju, menunjukkan persepsi yang kuat bahawa isu ini bercanggah dengan nilai moral berasaskan agama. Berdasarkan Rajah 4.8, sebahagian besar responden bersetuju bahawa masyarakat perlu merujuk kepada ajaran agama dalam membincangkan isu LGBT dan transgender. Sebanyak 74% responden sangat bersetuju dan 22% bersetuju menandakan peranan agama masih penting sebagai panduan dalam perbincangan isu ini. Rajah 4.9 menunjukkan bahawa Rajah 4.9 menunjukkan bahawa isu LGBT transgender dilihat memberi kesan terhadap keharmonian komuniti beragama. Majoriti responden iaitu 74% sangat bersetuju dan 20% bersetuju dengan pernyataan ini, sekaligus menggambarkan kebimbangan terhadap kesan sosial dalam kalangan masyarakat beragama. Berdasarkan Rajah 4.10, sesetengah responden berpendapat bahawa konseling psikologi barat dapat membantu individu mengalami kekeliruan identiti seksual, dan seterusnya, hampir semua responden bersetuju yang pendekatan psikologi Islam menekankan nilai spiritual dan kesedaran emosi. Pada Rajah 4.11, sokongan psikologi lebih berkesan daripada hukuman sosial dalam menangani isu seksualiti, dan para responden agak setuju di mana golongan LGBT sering mendapat tekanan mental dan emosi dalam masyarakat. Dan pada Rajah 4.12, persepsi intervensi psikologi menggalakkan kesejahteraan mental tanpa diskriminasi mendapat sokongan dari para responden. Selain itu,
Berdasarkan Rajah 4.13, 4.14 dan 4.15, graf tersebut memberikan data tentang cadangan penyelesaian dan langkah pencegahan LGBT yang berleluasa dan dipersetujui oleh para responden. Pada 4.13, para responden kebanyakannya bersetuju supaya pendidikan awal mengenai identiti dan nilai moral perlu diperkuatkan dan kesedaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangkan stigma terhadap golongan LGBT dan transgender. Hal ini dipersetujui oleh ramai responden yang telah memberikan respon terhadap persoalan yang telah diberikan. Selain itu, hampir semua responden berpendapat kerjasama antara institusi agama dan psikologi diperlukan dalam menangani isu LGBT. Segelintir responden bersetuju bahawa dialog terbuka lebih baik dalam menangani kecaman terhadap golongan LGBT. Dan akhir sekali, majoriti responden menyokong program sokongan keluarga untuk membantu remaja yang keliru identiti seksual atau jantina. Hal ini kerana orang yang paling dekat dengan golongan LGBT ataupun golongan transgender adalah keluarga mereka tersendiri. Sekian, itu saja daripada saya. Kesimpulannya, LGBT dapat memberi pengaruh yang buruk terhadap kemaslahatan hidup sosial manusia kerana beberapa alasan yang kuat. Sebagai contoh, LGBT dapat mengancam keamanan masyarakat dengan merosakkan nilai-nilai moral dan etika dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Selain itu, kehadiran LGBT dapat merosakkan struktur keluarga yang stabil dan tradisional. Keluarga yang terdiri daripada seorang perempuan dan lelaki adalah asas bagi keluarga, namun kehadiran LGBT ini dapat mengancam asas tersebut. Seterusnya, LGBT juga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti HIV, AIDS dan penyakit mental. Hal ini kerana LGBT sering dikaitkan dengan perilaku yang berisiko tinggi seperti hubungan seks yang tidak aman. LGBT juga dapat memberi pengaruh yang buruk terhadap sifat beragama manusia seperti merosakkan keimanan seseorang. Hal ini kerana LGBT bertentangan dengan ajaran agama, terutamanya agama Islam. Akhir sekali, LGBT dapat memberi pengaruh yang buruk terhadap kemaslahatan hidup sosial manusia kerana dapat mengancam keamanan masyarakat, merosakkan struktur keluarga, meningkatkan risiko penyakit dan merosakkan sifat beragama manusia. Oleh itu, penting bagi kita untuk memahami menangani isu LGBT dengan bijak sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai agama.